Assalamualaikum. Siapa suka kari ngeri, blog kari ngeri dulu, filem Narsata Sekutu Setan ni sangat sesuai untuk hampa. Sebab basically filem ni dia mengisahkan seorang budak perempuan yang dikhianati oleh bapa dia, oleh kawan-kawan dia lah. Bila dia mati ada summon, menyeru setan. Hampa boleh tengok cerita dia. Yang singkat tegur tu hampa boleh tengok video klip ni Sat. Depan muka dia. Kata-kata 7 minit pertama pun jump scare dah ada. Ni dia basically part darah banyak mang. Cara mati tu macam Final Destination punya style. Tapi Final Destination lagi atas. Ni lebih kurang macam tu. So tahniah kepada PNRE. Rasanya filem pertama abang PNRE buat gore macam ni sangat-sangat menarik dan sonok. Yasin bawa uai Yasin tu dia. Hampa tengoklah video klip tu melatah tak habis-habis. perasaan sangat setan tu. Depan lah. Narsata. Narsata. Apa boleh pergi tengok, apa boleh pergi layan. Dia storyline dia biasa kita boleh expect. Jalan cerita dia sangat-sangat biasa. Cara dia build up kereta, dia letak Namron tu, mau puas hati lah cara dia mati tu. Yang tu Snoop, Masya Allah, habis muka. Hampa kena pergi tengok lah. Simple suka saya jumpa Lucas Ika. Itu idola agak tu. So hopefully filem ni terus meletup dan hampa boleh tengok dekat pawagam yang terdekat 21 hari bulan 5 ni. Okay, so jom sama-sama kita support filem PNRE Narsata Sekutu Setan.